hari ni kita dah masuk. Lepas tu saya nak tengok macam mana dia terbang. Okey? Okey. Hello, kita orang dah sampai. Kat mana? Ke atas kawin. Okey. Hey, dah sampai. Hello. Hai, Assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton. Sekarang aku ada dekat Langkawi. Okey, kita mau sampai ke Langkawi. Tadi naik dari Pening. Dalam 20 minit je dari Pening ke Langkawi. So, kita nak cari Encik Zarul. Encik Zarul, nak cari Encik Zarul daripada apa nama company? Far Travel Agency. Sebenarnya kita dah booking package dengan company tu masa dekat Mata Fair dekat Ipoh masa bulan Ogos. Boleh ah. Boleh ah. Okey, kita nak pergi ke pintu 2 sebab Cik Zarul tu kata dia tunggu kat situ. Tak tahu lah dapat kereta apa. Kita tengok kereta apa. Nampak tak? Tu yang berbaju kuning. Dah dapat kereta. Nampaknya dia bagi kita orang kereta Vios. Vios baru juga ni. Tapi okey lah. Tadi dia suruh buat inspection sikit. Tengok kat mana calar-calar kan. So untuk rekod je lah. Okey, nak pergi lunch dulu sebab sekarang baru pukul 11.30. Kita akan stay dekat apa company tu bagi kita? Lancon. Aku pun tak tahu hotel tu macam mana, nanti kita share lah. Dia ada banyak slide. Ada swimming pool ada. Tempat pertama kita nak pergi dekat Langkawi untuk makan tengah hari ni adalah Kak Yan Nasi Campur. So jom kita pergi ke tempat pertama kita singgah dekat Langkawi ni. Tak jauh lah daripada airport ni, dia nak makan tengah hari. Kak Yan Nasi Campur. Okey, jom kita tengok lah apa yang ada kat sini. Yummy. Banyak ni. Antara faktor utama yang menjadikan restoran Kak Yan Nasi Campur ni sangat popular dekat Langkawi ni, aku rasa adalah disebabkan pilihan lauk yang ada kat sini sangat banyak. So, kalau korang minat untuk makan nasi campur dengan lauk-lauk kampung, ini antara restoran yang boleh korang singgah kalau datang ke Langkawi. Kat sini ada banyak jenis lauk. Ada ikan bakar, ayam bakar, ada banyak jenis lauk yang dimasak berkuah. Ada ulam-ulaman, ada banyak jenis sambal dan juga kerabu. So, antara kerabu yang famous dekat sini adalah kerabu Brono. Itu yang aku nak cari kejap lagi. So, aku nak cubalah sebab aku tak pernah lagi makan kerabu Brono ni. Selain daripada itu, aku rasa harga makanan kat sini pun berpatutan. Lagipun lokasi restoran Kak Yan ni terletak dekat kawasan kampung. Sebab itulah harga dekat sini masih lagi berpatutan dan juga berbaloi. Okey, kita orang dah settle makan. Lupa nak beritahu tadi sebab selain daripada sebab lauk dia banyak macam yang korang boleh tengok tadi kan. Lauk dia memang banyak lah. Orang pun ramai. Kerabu Brono. So rasa dia sedap. Rasa dia macam kenyal-kenyal, macam mandi. dia lagi kenyal daripada kerang ataupun sotong sebenarnya. Okey, seterusnya kita nak pergi masjid sebab ini Jumaat. So aku nak pergi solat Jumaat dulu lah. Nanti lepas solat Jumaat baru kita check in hotel. Okey, jom aku nak pergi kita punya hotel yang company tu bagi.
Sebenarnya asal dia nak bagi hotel lain, tapi hotel tu penuh. So dia bagi ni lah, Lanterns. Betul-betul dekat dengan McD, dekat Jenang. Jom tengok kejap. Macam best je pak. Oh, ada slide. Okey, kita nak masuk lah bilik. Sebenarnya kita request nak full view tapi tak dapat sebab dia kata penuh. Okey, ada aircon, katil queen ada 2. Kecil ni dah tidur lah. Okey, TV ada. Okey, toilet pun luas juga tapi biasa je lah. Okey, shower ada. Aktiviti petang kita orang hari ni adalah mandi kolam. Tapi Afa je lah yang mandi. Tu dia. Dia dah naik dah semua. Aku teman dia je lah. Penat tak larang nak mandi sekali. Best. Pak ni mana dia? Ni yang yellow. Untuk petang hari pertama kita orang kat Langkawi ni, kita orang datang ke sini lah, Dataran Lang, untuk sebenarnya nak tengok sunset tapi macam dah terbenam. Ada apa bang? Okey, jom tengok. Dataran Lang merupakan salah satu mercu tanda paling terkenal dekat Langkawi ni. Dan kalau korang datang ke Langkawi, seolah-olah tak lengkap kalau tidak bergambar dekat Dataran Lang ni. So, apa yang ada dekat Dataran Lang ni? Of course lah, semua orang pun tahu. Kat sini ada satu patung helang gergasi yang ikonik yang menjadi lambang kepada Pulau Langkawi. Untuk makan malam ni kita masih lagi dekat Pekan Kuah ni. Kita sebenarnya nak pergi makan dekat satu kafe tu, tapi tutup pula kafe tu. So kita cari-cari. So kita try ni lah, Tokopi. Rupa-rupanya Tokopi ni merupakan salah satu kafe yang popular juga dekat Langkawi ni. Sebabnya dekat sini ada banyak jenis makanan, especially pastry, makanan western dan juga kopi lah. Selain daripada suasana yang selesa dan moden, kafe ni juga buka hingga lewat malam, dan harga makanan dekat kafe ni pun berbaloi, berpatutan dengan portion yang terdapat. Dan to be honest, kafe ni antara kafe yang aku boleh recommend untuk korang datang dan cuba makanan kat sini kalau datang ke Langkawi. Sedap ke? Dream Forest ni buat kita rehat-rehat, macam relax. Jadinya kita nak masuk. Saya tak sabar nak pergi Dream Forest ni. Dari Langkawi. Okey, untuk aktiviti terakhir hari pertama kita orang kat Langkawi, waktu malam kan, lepas dah makan tadi, inilah tempat dia, Dream Forest. Untuk tiket aku beli online lah, beli dekat website dia, so dapat murah sikit. So aku datang ni dah pukul 9.30, tapi ramai lagi orang. Tempat ni buka sampai pukul 12 katanya. So jom kita tengok apa yang ada kat Dream Forest ni. Jom. Diciptakan lewat pencahayaan, muzik, persembahan interaktif dan penayangan pemetaan. Dream Forest Langkawi merupakan salah satu tarikan malam yang unik yang ada dekat Langkawi ni. Aku rasa tempat ni masih baru sebab aku pernah datang Langkawi ni dulu sebelum COVID, tapi rasanya masa tu Dream Forest ni tak ada lagi. Jadi keistimewaan yang ada pada Dream Forest Langkawi ni aku rasa terletak pada gabungan alam semula jadi, teknologi moden dan juga kisah legenda yang ada dekat Langkawi ni. Kalau korang datang ke Dream Forest ni, korang akan melalui laluan sepanjang kira-kira 1.2 km dekat dalam hutan semula jadi sambil menikmati pertunjukan cahaya, bunyi dan projection mapping yang menjadikan suasana seolah-olah berada dalam dunia fantasi.
Jadi tempat ni memang sesuai untuk datang dengan family, especially kalau datang dengan anak-anak kecil. Keunikan yang ada di Dream Forest Langkawi ni, selain daripada kita dapat menikmati alam semula jadi di waktu malam, kita juga boleh mendengar cerita legenda yang terkenal dekat Langkawi ni. Ada pelbagai kisah rakyat yang ditayangkan panjang laluan yang ada dekat Dream Forest ni. Antaranya kisah legenda Tasik Dayang Bunting, kisah Merong Mahawangsa dan juga kisah gergasi Langkawi. Semua cerita ni akan dipersembahkan secara interaktif melalui gabungan muzik, naratif dan kesan visual yang memukau. Antara all living creatures inside it. Selain daripada itu, kalau korang masuk ke Dream Forest ni, sepanjang laluannya dipenuhi dengan lampu-lampu yang berwarna-warni dan tentulah akan menarik perhatian terutamanya kanak-kanak. Jadi kalau korang nakkan pengalaman yang berbeza daripada taman tema biasa, bolehlah datang ke Dream Forest Langkawi. Dekat sini tak ada permainan ekstrim ataupun roller coaster. Sebaliknya, boleh datang sini untuk santai-santai sambil menikmati gabungan seni, budaya, teknologi dan alam semula jadi. Tempat ni bagi aku sesuai untuk kanak-kanak, remaja dan juga orang dewasa sebab laluannya tidaklah begitu susah. Memang ada disediakan laluan dan juga persembahan yang ada dekat sini pun berkonsepkan keluarga. Jadi memang sesuailah untuk korang datang ke sini. Dan yang paling penting, ada banyak lokasi bergambar yang menarik dekat Dream Forest ni. Antara perkara yang menarik yang menjadikan Dream Forest Langkawi ni begitu istimewa ialah cara ia menghidupkan kisah-kisah legenda Langkawi melalui gabungan cahaya, muzik, kesan bunyi dan animasi yang seolah-olah membawa pengunjung memasuki dunia cerita tersebut. Di Dream Forest, kisah-kisah ini dipersembahkan dengan laluan bercahaya, haruman bunga bakawali, kabus dan unjuran visual yang mencipta suasana menarik sepanjang laluan. Selain daripada itu, terdapat juga kisah-kisah yang disampaikan melalui persembahan berinspirasikan wayang kulit, pencahayaan interaktif dan teknologi multimedia yang membawa pengunjung seolah-olah berada dalam zaman kerajaan purba. Sepanjang perjalanan di Dream Forest ini, pengunjung akan dibimbing oleh watak mistik yang dipanggil Sang Gedembai. Sang Gedembai ini digambarkan sebagai penjaga hutan dan penglipu lara yang memelihara kisah-kisah lama di Langkawi. Inilah yang menjadikan Dream Forest lebih daripada sekadar pertunjukan cahaya. Ia merupakan sebuah pengalaman yang membolehkan pengunjung mengenali sejarah, budaya dan cerita rakyat Langkawi dalam bentuk yang moden dan mengasyikkan. So, kalau korang datang ke Langkawi, jangan lupa untuk pergi ke Dream Forest Langkawi. Dan aku jamin pengalaman yang korang akan dapat kalau datang ke Dream Forest ni adalah sangat berbeza kalau nak dibandingkan dengan tempat-tempat menarik yang ada di sekitar Langkawi. Jadi aku rasa itu dulu untuk video hari pertama aku dan family aku di Langkawi. Jangan lupa untuk tengok sambungan tempat-tempat menarik yang aku akan kunjungi lagi sepanjang 4 hari 3 malam aku di Langkawi ni. Dan jangan lupa untuk like, komen dan juga subscribe. Terima kasih kerana menonton.